Berita melaporkan 150,000 orang menyertai World Quran Hour di Selangor dan 40,000 di Pulau Pinang. Manakala di Kedah dan di Kelantan hanya mendapat penyertaan 3,000 orang saja kerana ada masalah air untuk mengambil wuduk. Saudara, peningkatan penyertaan ini dikatakan atas semangat penyokong Anwar Ibrahim ni sebagai Perdana Menteri yang akan meletakkan batu asas besok sempena pembinaan Masjid Madani di Kuala Lumpur. Saudara dan saudari, penyertaan yang sangat hebat dan dahsyat di negeri-negeri yang ditakbir oleh Pakatan Harapan ini juga membuktikan bahawa agenda Islam yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ni telah berjaya menarik penyokong-penyokong Anwar khususnya untuk menyertai program seperti ini. Bukan itu sahaja, Anwar Ibrahim bersama keluarga juga bersama-sama menyertai program seperti ini untuk menunjukkan example dan role model kepada seluruh penyokong-penyokong beliau lah. Ya, jadi benarlah jika ada penyokong Anwar ni yang sebelum ini menggelar beliau sebagai Tok Wali, Pak Syekh, ulama, tasawuf dan sebagainya. Untung rakyat Malaysia ni sebab dianugerahkan seorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Bukan sahaja prihatin, malah mengajak rakyat untuk mendekati kepada agama Islam. Sebab itulah Malaysia sekarang ni berkat di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Segala-galanya murah, rakyat pun bahagia. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah anda semua bersetuju?